Assalamualaikum. Hari ni nak masak terung goreng belacan. Hari-hari fikir nak masak apa. Dilema seorang isteri, seorang ibu. Fikir hari-hari nak masak apa macam tu lah. Jomlah kita masak apa yang ada je. Jumpalah terung kat dalam peti ais tadi. Kita potonglah macam tu ya. Potong kecil-kecil lah sebab terung tu besar, nanti lambat nak masak. Okey, kita rendam air. Lepas potong rendam air terung tu. Ini bahan-bahan dia. Cili padi merah, cili padi hijau, bawang putih, bawang merah. Bahan pentingnya belacan. Ikan bilis satu lagi. Tu lah saya ada tulis kat atas tu. Betul kita chopper lah bahan-bahan tadi tu. Panaskan minyak, masukkan bahan chopper tadi. Okay. Kita tumis dia bagi garing. Masuk air sikit lah. Lepas tu masukkan tomato. Tomato tu saya potong dadu lah. Buburkan sos tiram. Masukkan sos tiram. Lepas tu kita masukkan sos ikan. Sos ikan, garam, serbuk perasa. Kicap bubur lah, bagi pekat sikit warna dia bau cantik. Okey, kacau. Masukkan terung. Kacau. Masukkan air lah ya. Bagi renyah dia, bagi dia masak terung tu. Bubur air sikit. Okey. Lepas tu kita biar dia masak. Jadi macam tu lah. Bubur air tepung jagung sikit. Bagi dia pekat. Sebab kita buat air tadi kan, dia macam cair lah. Okey, boleh angkat, dah siap. Senang kan bahan-bahan dia. Buatlah, sedap. Saya suka ni terung ni. Zaman remaja lagi suka buat ni. Masak macam ni. Kalau tak percaya tanya kawan saya. Dia tahu saya suka sangat masak ni. Okey, selamat mencuba ya. Saya halalkan resipi ni.